Kesedaran, minda dan trauma. Pemulihan melalui terapi rohani. Bahagian 3, trauma. Pembentukan dan kesan trauma pada setiap lapisan minda. Trauma wujud apabila seseorang melalui pengalaman yang sangat menyakitkan seperti dikhianati, kehilangan orang tersayang atau penghinaan. Jika pengalaman ini tidak dapat diterima dengan hati yang terbuka, ikhlas dan reda, emosi tersebut akan tersimpul dan terus terperangkap dalam diri. Simpulan emosi ini bukan sahaja tidak sembuh, malah akan terus hidup dalam lapisan minda. Akibatnya, getaran kesedaran menurun frekuensinya, menjadi lemah dan menarik individu ke lapisan minda yang lebih rendah secara berperingkat. Kesan trauma kepada getaran kesedaran. 1. Minda tinggi, hilang firasat dan ketenangan rohani. Individu terasa kosong, seolah-olah kehilangan arah, nilai dan tujuan hidup. 2. Minda intelektual, terperangkap dalam lingkaran overthinking. Persoalan seperti mengapa ini berlaku pada saya berulang-ulang tanpa membawa penyelesaian dan hanya menambah tekanan mental. 3. Minda nafsu, trauma menyalakan dendam yang sukar padam dan mencetuskan ketagihan pengiktirafan untuk menutup luka batin yang tidak sembuh. 4. Minda haiwani, mencetuskan tindak balas survival yang berpanjangan. Individu menjadi mudah cemas, cepat panik dan mengalami gangguan tidur kerana tubuh sentiasa berada dalam mod berjaga-jaga. Tanpa rawatan atau pengurusan yang tepat, trauma mampu menghakis kualiti hidup dari pelbagai sudut. Hubungan dengan orang sekeliling menjadi renggang, prestasi kerja menurun dan kesihatan mental terdedah kepada risiko kemurungan serta gangguan kecemasan yang kronik. Beban emosi ini akhirnya memberi tekanan berterusan kepada tubuh, melemahkan daya tahan, mengganggu fungsi organ dan menjadikan badan lebih mudah diserang penyakit. Tarikan trauma ke minda rendah dan implikasi hidup. Simpulan trauma bertindak seperti magnet, menarik kesedaran turun ke lapisan minda nafsu atau haiwani. Akibatnya, individu kehilangan kebebasan batin dan terperangkap dalam kitaran reaksi negatif. Setiap cabaran baru dilalui dengan corak fikir dan emosi lama yang telah tercemar, seolah-olah masa berhenti pada luka yang belum sembuh. Dalam jangka panjang, ini menghakis keupayaan membina kepercayaan, menjejaskan kestabilan emosi dan menimbulkan kecenderungan untuk mengulangi kesilapan silam dalam bentuk berbeza. Akibatnya, terpaksa menanggung kesan melalui kos psikoterapi yang tinggi, bertambahnya masalah sosial, berkaitan kesihatan mental serta kerugian produktiviti dalam kehidupan seharian. Pemulihan melalui terapi rohani. Pemulihan trauma memerlukan kenaikan semula frekuensi getaran kesedaran agar minda dapat beroperasi di lapisan yang lebih tinggi. Terapi rohani memberi penekanan kepada penyucian batin dan penguraian simpulan trauma melalui beberapa langkah utama. 1. Muhasabah dengan ikhlas, pasrah dan reda. Simpulan trauma dibawa ke ruang kesedaran untuk diteliti, difahami dan disucikan melalui muhasabah diri. Penerimaan penuh terhadap pengalaman lalu, termasuklah mengakui kelemahan diri seperti mudah percaya atau kurang tegas, dapat membantu membuka jalan penyembuhan. Reda memutuskan ikatan dendam dan membebaskan hati daripada beban emosi yang membelenggu. 2. Amalan rohani yang khusyuk. Amalan rohani yang dilakukan dengan khusyuk membuka ruang hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ia menstabilkan emosi, menenangkan jiwa dan secara beransur-ansur menaikkan semula frekuensi rohani. Dengan itu, kesedaran dapat dipulihkan kepada getaran asalnya secara bertahap. 3. Bimbingan perawat berkesedaran tinggi. Perawat yang memiliki getaran kesedaran tinggi dapat membantu meleraikan blok tenaga trauma melalui pendekatan psikospiritual, termasuk proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa.
Frekuensi rohani tinggi yang disalurkan oleh perawat berperanan memecahkan simpul tenaga traumatik satu demi satu, sehingga ruang kesedaran kembali terbuka untuk pemulihan sepenuhnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kesedaran, lapisan minda dan mekanisme trauma digabungkan dengan penerapan terapi rohani, maka transformasi dalaman secara menyeluruh dapat dicapai. Apabila proses ini disertai disiplin, kesabaran, konsistensi, serta bimbingan pemulihan rohani, simpulan trauma yang telah lama terbentuk akan dapat dirungkaikan. Frekuensi kesedaran akan mula meningkat, lapisan minda yang tinggi dapat kembali diakses dan diaktifkan, manakala setiap tindakan akan berpandukan akal yang jernih serta firasat yang murni. Hasilnya, kehidupan dapat dibentuk berlandaskan keharmonian insan sejati. Jika trauma telah menjejaskan keseimbangan minda dan kesedaran anda hingga terasa sukar untuk bangkit sendiri, ingatlah bahawa setiap simpulan boleh dirungkaikan dengan bimbingan yang tepat. Di HQ Spiritual Healing Center, pendekatan kami menggabungkan terapi ilmu kerohanian, pemulihan tenaga dan pemahaman mendalam tentang mekanisme minda serta kesedaran bagi membantu anda kembali pada getaran frekuensi yang sihat dan harmoni. Segeralah berjumpa dengan perawat dan pengamal kerohanian yang berpengalaman di bawah naungan HQ Spiritual Healing Center bagi mendapatkan rawatan yang disertai bimbingan dan konsultansi dengan penerangan yang jelas dan berbeza dari pusat rawatan lain sepanjang tempoh rawatan. Rawatan dari punca, rahsia penyakit tidak berulang. Follow kami agar tidak terlepas pelbagai info penting gangguan akan datang.